Assalamualaikum. Saya Cikgu Jabri, biasa guru besar SK Permai Indah. Saya nak ucapkan tahniah dan tahniah kepada rakan-rakan anak-anak murid cikgu yang telah berusaha dan berjaya mendapat kecemerlangan dan menguruskan program Hari Kecemerlangan. Jadi tahniah juga kepada rakan-rakan guru yang terima kasih yang menyediakan program untuk Hari Prestasi ini. Terima kasih. Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Dezra Alisha binti Muhammad Rizal, Pertama Kecil Channel TV SKPN, mencipta inspirasi, menyebar informasi, melaporkan 5 Disember 2025. Hari ini telah berlangsung satu majlis, iaitu Majlis Anugerah Apresiasi dan Majlis Graduasi bagi tahun 6. Jom saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SK Permai Indah untuk tahun 2025. Semoga sekolah ini terus maju, cemerlang dan menjadi peneraju pendidikan daerah Permai Tengah serta seluruh negeri Pulau Pinang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perubahan ini tidak akan berhenti. Revolusi Industri 4.0 ini pun dah biasa sebut dunia pendidikan tidak terkecuali dari arus perubahan ini. Justru pendidikan digital bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. SK Permai Indah yang pertama berkaitan dengan pemerkasaan pendigitalan sekolah, itu yang telah dan kita akan laksanakan. Yang kedua, memperkukuhkan pengoperasian pusat sumber di sekolah. Semua sekolah ada pusat sumber, semua sekolah ada perpustakaan, dan gunakanlah teknologi ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang membantu. Jadi saya mohon supaya tuan-tuan dan puan waris SK Permai Indah untuk memandang serius perkara ini, supaya sama-samalah kita boleh bantu, kita boleh mengelakkan di anak-anak kita ini tidak melakukan ataupun tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak sihat. Yang pertama memang untuk Hari Apresiasi ini untuk kita buat penghargaan kepada semua anak-anak murid kita yang telah menguasai perkara-perkara yang telah berjaya dan telah berjaya mencapai tahap pencapaian yang kita kendaki. Itu yang penting. Yang tak capai itu pun kita ada juga jadi apapun pencapaian di berbagai peringkat itu kita maafkan. Kita nak bagi budak yang selalunya dianggap bila ada majlis pencapaian hari anugerah ni, dan binti Alfi. Ismail Syarif Haris bin Ismail Halil. Julia Jelin binti Julianto.
Sudah berusaha untuk saya komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bibir Mustafa hati beratus-ratus bila. Berita Channel TV SKPI 5 Disember 2025. Saya Diazra Alisha binti Muhammad Elizad, pertama kecil Channel TV SKPI, mencipta inspirasi, menyebar informasi. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah di atas usaha yang bersungguh-sungguh. Bye. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation.